apakah herba yang kita ambil untuk nak tambah darah? HB dia lah. Ada produk kita nama HB yang mencantumkan, yang mensinergikan di antara dua herba, iaitu pegaga dan juga kita gunakan HB itu kita gunakan Amaranthus spinosus, iaitu pokok daripada pokok bayam berduri, bayam berduri yang jadi merah itu. Itu sangat-sangat baik. Pengalaman Pak Haji masa dulu bukan sekarang, ada pernah jumpa satu orang, dia kata dia pergi ke hospital ambil ubat untuk nak menambah darah, tapi tak boleh juga, tak mau juga. Akhirnya Pak Haji cadangkan dia mengambil daripada ambil daripada bayam berduri, dan alhamdulillah setelah dia mencubanya sembuh dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka produk yang bernama HB atau HB ini iaitu produk yang sangat baik untuk tambah darah. Di samping itu boleh juga kita ambil spirulina, boleh ambil moringa, boleh ambil madu lebah. Ya, itu kesemua adalah herba-herba yang boleh memberikan kesan penambahan darah kepada seseorang. Memang betul ya, kalau orang yang kurang darah ni dipanggil anemia. Anemia ni kurang darah sangat, dia letih, dia lesu, dia jadi macam seolah-olah tidak ada tenaga, macam nak terhenti jantungnya. Itu anemia tu. Anemia tu dia jadi macam tiba-tiba lemah dan letih dan mengantuk. Itu semua diikuti kerana anemia. Jadi oleh sebab itu orang yang anemia ini, kurang darah ni macam Pak Haji sebutlah, kadang-kadang darah periodnya tak betul, darah bulannya tak betul. Yang keduanya kita lihat bahawa dia lambat sikit berkesan. Kalau kita bagi herba, lambat berkesan. Sebab apa? Sebab darah sebagai alat untuk pengangkutan itu tidak ada. Dia sakit kepala, dia jadi macam pening-pening, dia jadi macam ada satu benda yang berat di bahagian dada. Sebab apa? Sebab kekurangan oksigen. Itu di antaranya. Baik, insya-Allah gunakan HB ya, spirulina, moringa boleh kita gunakan.